pihak polis mengesahkan bahawa ada satu aktiviti korek tanah yang telah berlaku sebelum kejadian, dan kerja-kerja itu adalah untuk menggantikan paip kumbahan yang berada lebih kurang 30 meter daripada pusat letupan tu. Okey. Jadi pihak polis telah mengenal pasti developer, telah kenal pasti kontraktor, subkontraktor dan pekerja-pekerja yang terlibat, yang menggunakan dua jentera, satu adalah backhoe dan satu lagi adalah excavator yang telah digunakan untuk mengorek tanah kawasan itu untuk menggantikan paip kumbahan yang sedia ada. Dan kerja-kerja tersebut telah dihentikan pada 30 hari bulan Mac. Okey. Jadi hasil daripada serta pihak polis dapati excavator yang diletakkan di situ turut terbenam dalam lubang tersebut. Okey. Adakah aktiviti korek ni boleh menyebabkan letupan? Adalah satu perkara yang perlu disiasat lanjut untuk mengenal pasti perkara-perkara yang lain keterangan yang perlu dikumpulkan apabila kita menggali lubang itu dan temui keterangan-keterangan yang fizikal yang lain lah yang boleh merumuskan adakah aktiviti korek atau tanah tu boleh menyebabkan sebarang letupan ke atas paip-paip gas ini.